Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Jadi untuk video ini dalam sajak Sirah Nabawiyah rekod SIO 4283. Hari ini kami akan menerangkan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi ahli kumpulan kami terdapat 3 orang, iaitu Zafrafi bin Sahwadi, Muhammad Zulfakar bin Surkanain, dan akhir sekali Muhammad Zikri bin Zakifri. Jadi kita akan teruskan dengan pengenalan. Jadi lihat di sini, sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlaknya bukan sekadar dikenang, tetapi untuk dicontohi. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan akhlak yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Bagi dia bukan sahaja dikenang atas kepribadiannya, malah menjadi contoh terbaik untuk diteladani dalam semua aspek kehidupan. Akhlak baginda mencerminkan ajaran Islam yang menyeluruh, mencakupi hubungan sesama manusia tanpa mengenal agama, bangsa ataupun latar belakang. Seterusnya, akhlak dalam pergaulan, lemah lembut dan menghormati semua. Baginda tidak pernah meninggikan suara. Nabi Muhammad SAW sentiasa berkomunikasi dengan penuh kesopanan, tidak pernah bercakap kasar atau meninggikan suara walaupun dalam keadaan marah. Ini menunjukkan betapa baginda sangat menghargai perasaan orang lain. Memuliakan tetamu. Baginda sangat menghargai dan memuliakan tetamu. Baginda akan menyediakan layanan yang terbaik, termasuk makanan dan minuman, agar tetamu merasa dihargai. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam, tetamu adalah amanah yang mesti dilayan dengan baik. Yang terakhir sekali, memberi salam terlebih dahulu. Baginda sentiasa mengutamakan memberi salam kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang, menghormati dan mendoakan kesejahteraan orang tersebut. Ini mencerminkan budaya Islam yang mengutamakan kasih sayang dan perpaduan dalam masyarakat. Seterusnya, akhlak dalam persahabatan, setia dan menyayangi sahabat. Yang pertama, tidak pernah melukai hati sahabat. Baginda sentiasa menjaga hati sahabat-sahabatnya. Baginda tidak pernah menyakiti atau memalukan sahabatnya dengan sengaja. Baginda juga sangat menghormati mereka dan sentiasa memberi nasihat dengan cara yang baik. Seterusnya, berkongsi makanan dan kesusahan. Baginda sentiasa berkongsi rezeki dan makanan dengan sahabat-sahabatnya walaupun dalam keadaan susah. Ini menunjukkan sifat pemurah dan tidak mementingkan diri sendiri yang sangat dituntut dalam Islam. Dan akhir sekali, membantu dalam suka dan duka. Baginda akan sentiasa berada di sisi sahabat-sahabatnya, sama ada dalam keadaan senang maupun susah. Baginda memberikan sokongan moral, membantu menyelesaikan masalah dan menguatkan hubungan persaudaraan Islam. Seterusnya, akhlak dengan orang bukan Islam, kasih sayang tanpa sempadan. Menziarahi jiran Yahudi yang sakit. Baginda menunjukkan sifat kemanusiaan sejagat, menziarahi jiran yang beragama Yahudi apabila dia sakit. Ini mengajarkan kita supaya menjaga hubungan baik dengan semua orang tanpa mengira bangsa dan agama. Tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Apabila orang Islam melakukan kejahatan atau menghina baginda tidak membalas dengan kebencian, malah bersabar dan berdoa untuk mereka. Ini mengajar kita supaya bersikap sabar, tidak berdendam dan mengawal emosi. Akhir sekali, berlaku adil kepada bukan Islam. Baginda sentiasa memastikan hak orang bukan orang Islam terpelihara. Baginda tidak pernah menindas mereka, bahkan memberi layanan yang adil dan saksama. Ini penting dalam membina masyarakat yang harmoni. Seterusnya, akhlak sebagai suami dan ayah, romantis, penyayang, bertanggungjawab. Membantu kerja rumah. Baginda membantu isteri-isterinya dalam melakukan kerja rumah seperti mengemas dan memasak. Ini menunjukkan bahawa suami juga mempunyai tanggungjawab dalam rumah tangga. Seterusnya, mencium Fatimah setiap kali bertemu. Baginda sentiasa menunjukkan kasih sayang kepada anak perempuannya, Fatimah, dengan mencium dahinya setiap kali bertemu.
Ni mendidik kita untuk menghargai anak-anak dan keluarganya. Dan terakhir sekali, bermain dengan cucu. Baginda sering bermain dengan dan bergurau sendia dengan cucu-cucunya, menunjukkan kasih sayang dan mendalam kepada keluarga. Dan akhir sekali, akhlak sebagai pemimpin. Adil lagi bijaksana, penuh hikmah. Menggumbal Piagam Madinah. Baginda telah menggumbal satu perlembagaan bertulis yang dinamakan Piagam Madinah untuk menjaga keamanan dan hak semua kaum di Madinah, termasuk orang Islam dan bukan Islam. Ini menunjukkan kebijaksanaan baginda dalam menguruskan negara. Memimpin semua kaum dengan keadilan. Baginda memimpin masyarakat Madinah dengan penuh keadilan tanpa memihak kepada mana-mana kaum atau agama. Ini menunjukkan nilai toleransi dan keadilan dalam Islam. Dan terakhir sekali, mendengar pandangan rakyat. Baginda sentiasa mendengar pandangan rakyatnya, menghargai pendapat mereka dan membuat keputusan yang terbaik untuk kebaikan bersama. Ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin yang baik mestilah mendengar suara rakyat. Dan terakhir sekali, kesimpulan, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna untuk umat Islam. Baginda menunjukkan akhlak yang terpuji dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan, persahabatan, layanan kepada umat Islam, tanggungjawab dalam rumah tangga dan kepimpinan negara. Akhlak baginda membimbing kita agar hidup dalam keharmonian, kasih sayang dan keadilan, sesuai dengan tuntutan dengan ajaran Islam. Di dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Baik, itu saja untuk video kali ini dan kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.